Selamat datang ke rumah bonda Kelora House ataupun Estate Kelora by Bonda Rosita. Jom tengok hall yang pertama. Dan hall yang pertama ni konsepnya lebih macam lounge hotel. Setiap satu kristal ni mempunyai nilai yang tersendiri. Ini adalah mutiara. Ini ada yang kristal biru dan ada bekas-bekas kuih yang gold plated dan juga mutiara. Yang ini pula dia adalah brass dan juga kristal. Dan semua keunikan benda-benda kristal ni saya abadikan dalam koleksi saya dekat sini. Ni harga dia je dalam 60,000 satu ni. Kenapa dia mahal? Sebab dia perak. Umur dia beribu tahun dan ini adalah konsep seperti badan ular. Ini kambing gurun. Ini adalah daripada Iran. Kenapa saya suka benda-benda ni? Saya beli ni sebab ini adalah reward untuk diri saya sendiri. Bukan senang ya nak mengukir untuk zaman dulu. Terlalu mewah untuk orang yang suka kepada seni. Hanya satu saja. Nak cari kat mana-mana memang susah. Saya beli hanya untuk koleksi peribadi yang sangat bernilai. Ini juga berusia hampir 500 ke 1000 tahun yang lalu. Ini semua barang antik. Terlalu berat. Saya beli dia sebab terlalu cantik. Ni cermin ni sangat mahal. Handmade daripada UK. Saya import daripada UK. Untuk cermin dan frame saja. Dekat sini kalau kita tengok, bentuk dia, saya tak tahu nak sebut ni apa. Tapi dia adalah dekor untuk dinding. Dan dalam ni adalah tempatnya lampu. Dan kalau orang tengok dekat sini, apa yang unik? Ini, kita tengok macam terombong api kan? Tapi sini dia aircon. Ni aircon untuk memenuhi ruang kat sini selain pada aircon dekat atas. Kalau waktu berkabus kan, kabus akan masuk sampai dekat sini. Macam kita berada dekat dalam apa tahu? Macam kita berada dekat luar negara yang sejuk salji. Sebab rumah ni di kawasan garisan Khatulistiwa. Dan kalau kita tengok daripada jauh, nanti aku ambil daripada sana. Rumah ni betul-betul macam lukisan. Pemandangan yang sangat luas terbuka dan tak ada jiran. Nak tengok lagi tak rumah bonda? Follow lagi, saya tunjuk di ruangan yang lain pula.